Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada bulan ini. Mudah-mudahan usaha kita mengenali Rasulullah dan para sahabatnya dikira sebagai satu bentuk ibadah, dan juga inilah yang akan menjadi pedoman kita dalam meneruskan hari-hari kita. Jadi para sahabat ni mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Nabi. Maka mereka lebih kenal Nabi berbanding dengan anak-anak mereka sendiri. Dan satu kelebihan bila kita kenal Nabi, maka inilah yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda, serta inilah yang akan melayakkan kita untuk masuk ke syurga bersama-sama dengan baginda, insya-Allah. Baik, pada bulan lepas kita ada cerita sedikit berkaitan dengan usaha baginda selepas daripada perang perjanjian Hudaibiyah. Satu perkara yang perlu kita tahu, perjanjian Hudaibiyah ni adalah perjanjian antara baginda dan juga orang Quraisy. Ada 4 perkara utama yang diketengahkan. Salah satunya adalah orang Quraisy dan sekutunya mereka tidak boleh menyerang orang Islam. Ini adalah satu bentuk jaminan perlindungan kepada orang Islam. Selain daripada itu juga, pada tahun berikutnya orang Islam barulah mereka boleh mengerjakan umrah dan haji. Walaupun pada tahun perjanjian Hudaibiyah itu dimeterai, kerinduan sahabat untuk mengerjakan umrah tu meluap-luap. Tapi Nabi bagi semacam satu kepastian kepada mereka, tidak apa, walaupun pada tahun ni kita tak boleh pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji dan umrah, tapi tahun berikutnya kita boleh pergi dalam keadaan aman, tanpa serangan ataupun tanpa kekacauan daripada pihak lawan. Dan dapati bahawasanya berlaku gencatan senjata lah, tidak boleh diserang antara satu sama lain, Quraisy sekutunya dan juga orang Islam. Lalu baginda mengubah strategi baginda, dan dari sinilah kita nampak kebijaksanaan baginda, iaitu tidak boleh melalui ketenteraan. Maka Nabi pun mengubah cara untuk menyebarkan dakwah baginda adalah menerusi usaha diplomasi, iaitu baginda ajak kepada pemimpin negara-negara lain untuk menerima Islam. Ada yang menerima dan ada yang tak menerima. Antara yang terima seperti kita sebutkan sebelum ni adalah Najasyi, raja daripada Habsyah ataupun hari ini dikenali sebagai Ethiopia. Pada asalnya Raja Najasyi ni beragama Kristian, tapi oleh sebab Najasyi ni tertarik dengan Islam, oleh sebab kerana baginda dapati apa yang Nabi bawakan itu sama dengan apa yang terdapat dalam ajaran Kristian yang baginda anuti, iaitu tentang Nabi Isa alaihissalam dan juga Maryam alaihissalam. Jadi dengan sebab itulah Raja Najasyi menyambut baik usaha dakwah daripada Ja'far, iaitu duta yang Nabi utuskan ke Habsyah itu. Tapi didapati tidak kurang juga ada pemimpin-pemimpin negara lain yang tak terima dakwah Nabi ini, atas alasan mereka berpendapat bahawasanya kuasa politik itu lebih utama. Antaranya adalah Raja Hercules. Kan kita ada cerita pada bulan lepas. Hercules ni pada asalnya kita nampak seolah-olah dia ni nak terima Islam, tapi dengan pertimbangan bahawasanya ini akan menyebabkan orang akan menyerang dia dan juga penduduk Rom, maka dia tak terima ajaran Islam tu. Jadi kita tengok pula pada bulan ni apa yang berlaku, rentetan daripada usaha diplomasi, ada yang berjaya ada yang tak berjaya. Siapa yang ada buku tu boleh tengok muka surat.
745. Ini kalau buku terbitan PTS lah, muka surat 745. Jadi tengah-tengah, in between ataupun sebelum berlakunya pembukaan Kota Mekah pada 8 Hijrah ni, berlaku beberapa siri peperangan. Dan dari sinilah kita nampak Nabi menampakkan sifat kepimpinan baginda selain daripada adanya sifat kelembutan baginda tu. Maksudnya di sebalik tegasnya Nabi pun ada usaha toleransi. Ni tak semua pemimpin ada. Dalam keadaan mereka itu berada di tampuk yang tinggi, tapi kalau kita nampaklah ada kalanya mereka ni bersifat kuku besi, pemimpin di satu-satu kawasan. Tapi Nabi ni, walaupun Nabi adalah pemimpin Madinah dan dikenali di rantau Semenanjung Arab ni, tapi baginda juga menampakkan sisi kelembutan baginda dalam satu-satu keadaan yang diperlukan. Jadi kita tengok di sini ada aktiviti ketenteraan selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Baik, kalau kita tengok ada satu peperangan namanya adalah peperangan Al-Ghabah atau disebut peperangan Dzulqarat. Dari sini apa yang berlaku adalah ada sekelompok Bani Fazarah. Apa yang mereka buat? Mereka merompak unta-unta Nabi yang sedang bunting. Jadi ini adalah first perang yang Nabi sertai lepas daripada perang Hudaibiyah. Jadi dikatakan peperangan ini berlaku 3 hari sebelum perjanjian Khaybar. Nak katanya lepas perjanjian Hudaibiyah ni ada satu perang besar namanya perang Khaybar. Tapi sebelum berlaku perang Khaybar ada perang kecil-kecil. Perang kecil-kecil ni maksudnya melibatkan tentera yang tidak ramai lah. Jadi sebelum perang Khaybar berlaku perang Al-Ghabah yang dilakukan oleh Puak Al-Fazarah. Mereka rompak unta Nabi 3 hari sebelum Khaybar. Jadi di sini dinyatakan bahawasanya satu masa Nabi ni lepaskan unta-unta Nabi untuk mereka dapatkan makanan mereka sendirilah. Dan ada seorang orang suruhan Nabi ataupun hamba Nabi yang dipilih untuk ataupun diarahkan oleh Nabi untuk jaga unta-unta ni. Tapi tiba-tiba Abdul Rahman daripada suku Puak Al-Fazari ni, dia serang unta ni dan dia ambil semua, dan tak cukup setakat tu, pengembalanya dibunuh. Dan ada satu sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa. Jadi dalam perang Al-Ghabah ini, dia inilah ataupun Salamah inilah orang yang paling dikenali sebab membuat satu langkah yang beranilah membunuh ataupun memberi balasan kepada Abdul Rahman dan juga suku Puak Al-Fazarah ni tadi. Jadi apa yang berlaku adalah satu masa Salamah ni dijeritlah dekat satu sisi bukit. Dia kata kita diserang. Lalu Salamah ni pun cuba menjejaki suku Puak Al-Fazarah yang merompak unta Nabi itu tadi. Dan dikatakan ketika itu dia secuba habis baik melepaskan anak panah untuk bunuh. Tetapi disebabkan oleh suku Puak Al-Fazarah ini, mereka berselindung di sebalik pokok-pokok, maka ada kerumitan ataupun ada kesukaran untuk dapat kejar ataupun untuk memanah pihak lawan tu. Kemudian Salamah ni cuba juga kejar. Lalu apa yang berlaku adalah Puak Al-Fazarah ni mereka dikatakan meninggalkan 30 kain penutup serban mereka dan juga 30 tombak. Sebab apa? Dengan tujuan untuk mereka senang lari. Mereka buang barang-barang mereka, 30 tombak dan juga 30 serban. Yelah, sebab kan berat kan nak bawa lari, maka mereka pun tinggalkan. Jadi waktu tu Salamah dia ni letakkan batu sebagai petanda barang-barang yang ditinggalkan ni, supaya Nabi boleh track balik lah ataupun jejak balik
laluan yang dilalui oleh suku Puak Al-Fazarah ni. Dan tadi kan kita sebut Fazarah ni mereka cuba berselindung ataupun cuba nyorok di sebalik pokok-pokok, di celahan bukit di situ, dan sampai satu masa mereka dia dah penat. Lalu apa yang Salamah ni buat, dia pun pergi ke puncak bukit tu, lalu dia tanyalah kepada, ataupun dia berteriak kepada orang yang menyorok tu. Dia tanya, adakah kamu semua mengenali aku? Aku adalah Salamah bin Al-Aqwa. Tak ada seorang pun yang boleh terlepas bila aku kejar. Nak kata dia menampakkanlah sisi keberanian dia di hadapan musuh ni. Kemudian Salamah ni dia tunggulah sampai satu masa datang tentera Nabi. Dan di situlah dia nampak adanya sahabat seperti Abu Qatadah, Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Al-Akram. Kemudian didapati bahawasanya suku Puak Al-Fazarah ni bertembung dengan sahabat ataupun tentera Nabi itu. Ini apa yang berlaku? Qatadah diikutlah Abdul Rahman ni dan dia cuba tikam serta bunuh, dan yang lain ni mereka cuba lari bertembiaran. Akhirnya di situ mereka cuba kejar dan sampai ke satu tempat bernama Zuqarat. Di sinilah mereka, iaitu suku Puak Al-Fazarah, cuba minum air tetapi dihalau oleh Salamah bin Al-Aqwa. Lalu mereka pun tak dapat minum walaupun setitik air. Jadi di sini satu masa Salamah ni cuba merampas semula unta-unta Nabi yang telah dirompak oleh suku Puak Al-Fazarah tadi tu. Dan apa yang berlaku adalah Nabi puji sahabat tadi yang berjaya mengambil balik unta-unta Nabi, dan Nabi puji sebaik-baik penunggang kuda adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik wira kita adalah Salamah. Dan dari situlah Nabi bagi dua harta rampasan tadi, iaitu Nabi beri sebahagian unta tadi, unta dan juga apa yang dapat didapati daripada suku Puak Fazarah tu kepada Salamah, dan sebahagiannya lagi kepada askar yang join dalam peperangan tadi tu. Dan rentetan daripada situlah berlaku satu lagi peperangan yang lebih besar. Sebab apa? Sebab Nabi cuba mengalihkan fokus Nabi kepada satu puak yang lebih kuat, iaitu Quraisy, Yahudi dan kelompok Ghatafan serta penduduk Khaybar. Jadi tadi cerita tentang Ghabah tadi tu, perang Ghabah, sekadar nak beritahu kepada kita bahawasanya jika orang Islam diserang, maka tetap kita boleh mempertahankan diri ataupun kita boleh menyerang pihak lawan. Jadi itu yang Nabi paparkan kepada sahabat lah bila Nabi puji. Jadi kita orang Islam, kita boleh menyerang pihak lawan sekiranya kita diserang terlebih dahulu. Sebab kalau kita perhatikanlah sebelum ni dalam perjanjian Hudaibiyah, sama-sama telah bersepakat tidak boleh berlakunya peperangan. Tapi kalau kita tengok daripada satu sisi yang lain, dalam perang Ghabah ini orang Islam telah diserang terlebih dahulu. Betul? Maka sebab tu mereka boleh pertahankan diri dan juga serang pihak lawan. Okey, kemudian kita tengok pula satu peperangan yang lebih besar berlaku sebelum pembukaan kota Mekah, iaitu perang yang disebut sebagai perang Khaybar. Perang Khaybar berlaku pada tahun 7 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah 7 Hijrah, 6 ataupun 7 Hijrah, manakala pembukaan kota Mekah pada 8 Hijrah. Jadi cerita tentang perang Khaybar ni menarik sebenarnya. Sebab apa? Sebab daripada perang Khaybar inilah menyebabkan orang Islam ini dapat satu supply food of chain yang berterusan. Sehingga kan sahabat waktu tu dikatakan tak pernah lapar lepas daripada perang Khaybar. Berbeza sebelum daripada perang Khaybar, mereka ni agak terhad dari sudut makanan mereka, tapi disebabkan Khaybar ni adalah satu kota
yang menempatkan usaha cucuk tanam yang besar, maka bila dapat ditawan oleh sahabat ataupun oleh orang Islam, maka mereka ni menjadi kenyang. Jadi sangat pentinglah peristiwa Perang Khaybar ni. Baik, jadi dikatakan Perang Khaybar ni adalah satu penempatan yang besar, ada kubu-kubu dan juga ada ladang. Dikirakan di sini sejauh 60 ataupun 80 batu daripada kota Madinah, terletak di utara Madinah. Tapi waktu berlaku Perang Khaybar tu dikatakan cuaca di kampung tersebut tidaklah begitu baik. Maka di sini kita dapati agak sukar sebenarnya perjalanan orang Islam untuk menawan kota tersebut ataupun untuk menyerang penduduk Khaybar, orang Yahudi dan juga sekutu-sekutunya. Jadi kenapa berlaku perang ini? Kalau kita lihat dalam surat 748 tu, suatu masa ataupun ketika berada di Mekah, orang Islam ini pernah ditekan hebat oleh penduduk Quraisy. Tak cukup setakat tu, bila mereka pergi ke Madinah, orang Yahudi senantiasa mencari peluang untuk menjatuhkan orang Islam. Jadi Perang Khaybar ni adalah sebagai tindak balas kepada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Quraisy dan juga sekutu-sekutunya. Sebab Nabi nampak orang Islam takkan aman selagi mana orang Yahudi, Quraisy dan sekutunya ini tidak dikalahkan. Jadi ini sebab yang bawa kepada Perang Khaybar. Nabi nak selesaikan dua lagi kumpulan kafir yang masih menentang orang Islam, iaitu orang Yahudi dan juga kabilah Najd. Untuk Quraisy setakat ni dah settle sebenarnya melalui perjanjian Hudaibiyah tadi tu. Sebab mereka dah buat perjanjian tidak akan menyerang pihak orang Islam. Jadi satu side orang Quraisy ni Nabi dah lega. Berbaki pula orang Yahudi, sebab Yahudi ni licik, kan? Mereka kalau mereka buat perjanjian sekalipun, mereka akan ingkar. Dia sampai sekarang pun kita nampak, kan? Konon-konon semacam ada perjanjian, tapi kita tengoklah apa yang berlaku, tetap berlaku pelanggaran. Jadi satu side kita nampak orang Quraisy ni yang bagusnya adalah mereka berjanji mereka patuh, kan? Sebab bagi mereka ini melibatkan maruah. Sangat malulah berlaku perjanjian tapi mereka sendiri yang langgar. Jadi ini kita pujilah orang Quraisy sebagai salah satu kabilah Arab. Mereka ni bila berjanji mereka taat kepada perjanjian tersebut. Tapi berbeza dengan orang Yahudi. Sebab tu Nabi rencanakan satu langkah macam mana nak kalahkan ataupun nak tundukkan Yahudi ni. Sebab kalau dibuat berdasarkan kepada perjanjian, tak jalan sebagaimana kalau buat terhadap orang Quraisy. Maka dari sinilah baginda rencanakan satu perang yang dinamakan sebagai Perang Khaybar. Mereka ni iaitu Yahudi serta kabilah Najd perlu diberikan hukuman supaya keamanan itu dapat ditegakkan. Jadi di sini Nabi cuba untuk buat satu rencana. Kenapa Khaybar? Kenapa bukan tempat-tempat lain? Kerana Khaybar ni adalah pusat rancangan jahat itu dibuat. Ibaratnya macam satu pusat operasi khas lah, melibatkan operasi ketenteraan. Jadi Nabi tahulah tentang strategiknya Khaybar ni untuk dijadikan sebagai target. Dan juga di sini ataupun di Khaybar inilah tempat pencetusnya gangguan dan juga peperangan. Jadi sebab tu inilah kawasan utama orang Islam untuk dijadikan sebagai tempat tawanan. Dan juga jangan kita lupa dinyatakan di sini penduduk Khaybar ni adalah antara orang yang melakukan persepakatan dengan musuh Islam. Mereka ni tak puas hati dengan orang Islam, jadi merekalah yang menghasut Bani Quraizah, iaitu salah satu daripada kelompok Yahudi, untuk buat pengkhianatan. Jadi sebab tu mereka ni perlu dikalahkan. Kemudian selain daripada orang Khaybar ni melakukan persepakatan dengan kelompok Yahudi Bani Quraizah, mereka jugalah yang melakukan persepakatan dengan kabilah Khatafan dan juga orang Arab Badui untuk melakukan serangan ataupun permusuhan terhadap orang Islam.
Jadi sangat payahlah orang Islam ni menghadapi permusuhan daripada banyak sudut selain daripada orang Yahudi dan juga orang Quraisy. Baik, kita tengok seterusnya apa yang berlaku adalah dikatakan Nabi menghantar sahabatnya ke Khaybar. Rentetan daripada satu ayat yang Allah turunkan daripada surah Al-Fatih ayat yang ke-20. Jadi kalau kita baca terjemahannya muka surat 750, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Lalu dia menyegerakan untukmu harta rampasan ini. Baik, kalau kita baca ayat ni, mufassirin bila mereka lihat ayat ni, mereka mentafsirkan Allah menjanjikan harta rampasan perang itu merujuk kepada perjanjian Hudaibiyah. Dan Allah sebut lagi harta rampasan yang banyak. Kan ada dua tu kan. Yang atas Allah sebut harta rampasan yang banyak. Kemudian Allah menyebut harta rampasan perang. Harta rampasan perang merujuk kepada perjanjian Hudaibiyah, dan harta rampasan yang banyak itu Allah rujuk kepada perang Khaybar sebenarnya. Jadi di sini ada dua keuntunganlah kepada orang Islam rentetan daripada perang Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah ini. Baik. Lalu kita dapati bahawasanya untuk perang Khaybar ni Nabi arahkan ataupun Nabi kata siapa yang betul-betul berjuang sahaja yang boleh sertai peperangan ni. Sebab apa? Sebab Nabi tak nafikan di Madinah masih ada ataupun musuh Islam tu tetap wujud. Siapa? Musuh Islam berada di Madinah sendiri. Orang munafik. Kan? Nabi tahu situasi ni. Jadi sebab tu Nabi war-warkan ataupun Nabi perintahkan siapa yang boleh join perang Khaybar ni adalah orang yang betul-betul nakkan perjuangan Islam tu saja. Jadi orang yang betul-betul hatinya kental, mereka ni sajalah yang join perang Khaybar, dan dikirakan sejumlah 1,400 orang yang join perang Khaybar ini. Minta maaf, bukan Nabi wawarkan. Sebenarnya saya tersilap tadi. Untuk perang Khaybar ni Nabi tak bagi tahu umum. Nabi hanya mention kepada sesiapa yang Nabi percaya saja. Nabi tidak memberitahu. Nabi bagi tahu tidak siapa yang boleh bersamanya melainkan orang yang berjuang. Jadi hanya sahabat Nabi sajalah yang join peperangan ini, dan dikatakan 1,400 orang ni adalah orang yang turut serta bersama baginda di bawah pokok, iaitu yang join perjanjian Hudaibiyah. Lalu seperti kebiasaan bila Nabi keluar berperang, urusan pentadbiran di Madinah tu akan diserahkan kepada sahabat yang lain. Yalah, mana mungkin posisi pentadbiran itu dibiarkan kosong dalam keadaan Nabi sebagai pemimpin negara tu keluar. Maka Nabi pun serahkan tanggungjawab mentadbir Madinah tu kepada Siba' bin Urtufah Al-Ghifari. Jadi di sinilah kita nampak Nabi bijak dalam mengurus tadbir kerajaan. Di samping Nabi ambil kira sudut pandang ketenteraan, Nabi juga lihat kestabilan politik yang berada di Madinah. Maka bila kita baca sirah Rahib Makhtum ni, kita dapat meliti Nabi ni bukan sekadar seorang rasul Nabi yang dipercayai, tapi Nabi juga adalah seorang pemimpin yang bijak. Maka sedarilah kita bahawasanya setiap langkah yang Nabi buat tu ada sisi kebijaksanaan Nabi. Ni yang saya dapat secara peribadilah bila saya baca kitab Rahib Makhtum ni. Dan ada satu lagi peristiwa penting yang berlaku in between perang Khaybar ni, iaitu ada satu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau kita nak tahulah, asalnya beliau ni bukan beragama Islam. Kan, walaupun beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, namun pada asal-asalnya Abu Hurairah ni bukan orang Islam. Menunjukkan kepada kita Islam ini bukanlah satu agama yang bersifat eksklusif. Siapa-siapa boleh masuk Islam.
Dan juga kalau kita lihat latar belakang kita tak menjanjikan masa depan kita. Latar belakang kita yang lepas tak menjanjikan masa depan kita. Dalam arti kata, kalaulah sebelum ni kita orang yang kurang berilmu, tak semestinya pada masa akan datang kita pun senantiasa akan kekal sebagai orang yang tak berilmu. Jadi semuanya bergantung kepada usaha kita. Samalah macam Abu Hurairah ni. Asalnya dia bukan orang Islam, tapi dengan sebab dia berdamping dengan Nabi, ada usaha untuk menghafal riwayat daripada Nabi, maka beliaulah antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Betul. Lepas Nabi, kan Nabi wafat 10 Hijrah kan? Betul. 8 Hijrah pembukaan kota Mekah, 7 Hijrah perjanjian Hudaibiyah, dan juga inilah kita kata perang Khaybar ni. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijrah, Nabi wafat 10 Hijrah, maka lebih kurang 3 tahun sahaja. Walaupun tempoh yang singkat 3 tahun, tapi Abu Hurairah tetap dapat meriwayatkan hadis yang banyak daripada Nabi. Yang dikatakan dalam dia punya lengan tu kan Abu Hurairah, Hurairah tu kan asalnya hur tu kucing, tapi Hurairah anak kucing. Abu Hurairah bapa kepada anak kucing, sebagai gelaran lah kepada beliau dengan sebab sangat-sangat suka bawa kucing. Okey, jadi itu satu peristiwa yang penting juga. Abu Hurairah masuk Islam, datang jumpa Nabi, dan turut sama untuk join dalam perang Khaybar ni. Bagus kan, baru masuk Islam terus join perang Khaybar. Baik, kemudian kita tengok apa yang berlaku kepada orang munafik. Orang munafik ni mereka sukar untuk dikesan dengan sebab depan Nabi mereka kata mereka Islam, tapi di balik ataupun di belakang orang Islam, di belakang Nabi, mereka menunjukkan kebencian mereka. Lalu mereka jumpa orang Yahudi, mereka kata apalah Muhammad ni, dia inilah yang mengkucak-kacirkan ataupun menyebabkan bapa berpisah daripada anak. Jadi itu kerja orang Yahudi, dan minta maaf, kerja orang munafik. Jadi sebelum perang Khaybar berlaku, apa yang orang munafik ni buat? Orang munafik mereka bekerja ataupun buat hubungan dengan orang Yahudi. Seperti yang kita mention sebelum ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, hantar mesej kepada orang Yahudi Khaybar, dia beritahu kepada Yahudi Khaybar Muhammad sedang menuju ke sana. Jadi dia inilah yang bocorkan rahsia Nabi dan ingin menggempur kamu. Berhati-hatilah dan berwaspadalah dan jangan takut. Sebab apa? Sebab kamu Yahudi Khaybar, kamu lebih ramai, senjata kamu lebih banyak. Pengikut Muhammad ni hanya kumpulan tentera yang kecil saja, senjatanya tak berapa banyak dan sedikit saja. Jadi nampakkan Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia memperlekehkan Nabi dan juga tentera Islam yang cuba datang ke Khaybar. Lalu apa yang berlaku? Penduduk Khaybar ni bila dapat mesej daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka hantar Kinanah bin Abi al-Huqaiq dan juga Hauzah bin Qais. Siapa Kinanah ni? Nanti kita akan mention. Kinanah ni adalah suami kepada Safiyah. Kan Safiyah binti Abi Huyai. Ya, Safiyah kan adalah salah seorang daripada isteri Nabi. Tapi sebelum Safiyah ni masuk Islam, Safiyah ni adalah orang Yahudi. Suaminya adalah Kinanah. Dan bapa kepada Safiyah ni adalah ketua kepada kelompok Yahudi Khaybar ni. Jadi nak kata Safiyah ni bukan salah-salah orang. Suaminya pun bukan salah-salah orang, Kinanah bin Abi al-Huqaiq ni. Jadi bila dua orang ini telah diutus kepada kabilah Ghatafan, kabilah Ghatafan ni salah satu kelompok yang memusuhi Islam. Kabilah Ghatafan mereka bergabung dengan Yahudi Khaybar. Salah satunya adalah dengan usaha yang dilakukan oleh Kinanah dan juga Hauzah ni. Lalu orang Yahudi mereka tawarkan kepada kabilah Ghatafan separuh daripada tanaman Khaybar kalau
puak ataupun kabilah Ghatafan ni dapat kalahkan orang Islam. Dan apalagi puak Ghatafan, satu dengan sebab permusuhan mereka terhadap Islam itu sudah mewujudkan kebencian, ditambah lagi dengan tawaran yang diberikan oleh Yahudi Khaybar, lagilah mereka nak kalahkan ataupun serang orang Islam. Sebab ramai yang tahu Khaybar ni adalah satu kota yang sangat kaya ataupun banyak hasil tanamannya. Okay, jadi itu satu sudut. Kinanah dan juga Hauzah, mereka dibawakan kepada kelompok Ghatafan untuk buat satu persepakatan. Baik, kembali tadi kepada perjalanan orang Islam menuju ke Khaybar, surat 752. Kalau kita tengok di sini, Nabi panggil 2 orang penunjuk jalan yang pernah join tentera Islam ataupun yang pernah bagi bantuan kepada orang Islam. Tujuannya apa? Nabi minta bantuan kepada mereka untuk lalukan orang-orang Islam ni ke Khaybar, satu laluan yang jarang dilalui ataupun yang jarang ditempuhi. Jadi kita nampak ini pun adalah salah satu strategi Nabi. Sebab kalaulah Nabi tetap melalui jalan yang sama, sudah pastilah boleh dilihat ataupun dikesan oleh pihak lawan. Jadi sebab tu Nabi minta 2 orang penunjuk jalan ni untuk tunjukkan kepada baginda mana laluan yang sesuai untuk pergi ke Khaybar, mana laluan yang jarang orang lalu. Jadi dipendekkan cerita di situ. Akhirnya mereka pun lalu satu jalan yang dinamakan sebagai Hatib. Jadi Husail, iaitu penunjuk jalan tadi tu, dikatalah Hatib ni ataupun nama jalan tadi tu, ini adalah jalan, tidak ada jalan lain melainkan satu jalan saja, dan inilah yang Nabi pilih daripada banyak-banyak jalan tadi tu. Minta maaf, dia ada Hazan, kemudian ada Syas, Hatib. Tiga-tiga tu tadi Nabi tidak mahu lalu. Saya ulang balik, ada kesalahan. Hazan, Syas dan Hatib Nabi tak nak lalu. Dan jalan yang terakhir Nabi tunjuklah, ni namanya apa? Kemudian Husain tu kata ni namanya Marhab. Jadi Marhab itulah yang Nabi pilih untuk Nabi lalu. Mungkinlah saya. Hazan kalau kita tengok dari segi bahasa kesedihan, betul? Sebab kalau dalam buku ni tak ada. Menarik. Betul. Kalau dari segi bahasa, hazan, huzn maksudnya kesedihan. Syas tadi kain pembalut luka. Hatib pencari kayu, kan? Nama-nama tu sebenarnya kadang penting juga, betul? Dan marhaban, kan? Kita selalu dengar orang Arab sebut marhaban, selamat datang. Jadi Nabi pilih jalan tu sebab dari segi namanya menarik perhatian Nabi lah. Seperti yang dikongsikan oleh puan kita. Okey, baik. Okey, saya selangi dengan satu video dulu, boleh tak? Sebelum kita tengok apa yang berlaku ketika di Khaybar. Sebab di Khaybar ni ada banyak kubu, dan daripada kubu-kubu yang ada ni, ada yang berlaku serangan, tapi ada juga yang berlaku rundingan. Jadi sebelum kita masuk kepada cerita dengan lebih mendalam perang Khaybar tu, saya nak kongsikan sedutan video berkaitan dengan perang Ghabah dan juga perjalanan sahabat sebelum pergi ke Khaybar. Boleh ya? Ini sebagai untuk refreshing sajalah. Pergi jauh pula. Sebab ini yang sebelum hubungan diplomasi dengan raja tu. Ni Hercules. Yang tadi itu yang penduduk Mekah nak larikan diri daripada orang Mekah, dia nak masuk Islam tu. So saya sebenarnya terlajak jauh lah. Ni Hercules. So kita nak sambung cerita dulu Khaybar baru tengok video ke macam mana?
Okey, sambung live. Nanti yang video ni kita sambung sekejap lagi. Okey, baik. Kita tengok surat 754. Baik, jadi ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan orang Islam menuju ke Khaybar. Salah satunya adalah Salamah bin Al-Aqwa yang tadi kita bacakan namanya, sebagai seorang wira dalam perang Khaybar ni. Dia berkata, kami keluar bersama Nabi ke Khaybar dan meneruskan perjalanan pada waktu malam. Dan Salamah ni dia berkata bahawa seseorang berkata kepada Amir, "Wahai Amir, kau tak nak ke hiburkan hati kami dengan puisimu?" Sebab waktu tu ramai kenal Amir ni adalah seorang penyair. Dan dia pun baca satu puisi ataupun syair. Dan kalau kita bacalah daripada syair tersebut, menunjukkan betapa bergantung harapnya mereka kepada Allah. Dan kalaulah bukan kerana Allah bagi petunjuk, mana mungkin kita akan buat kebaikan, mana mungkin kita akan bersedekah, solat. Jadi dengan sebab itu jugalah Amir ni bacakan dalam puisi dia, mudah-mudahan Allah jugalah yang akan berikan ketenangan dan kekuatan bila mereka menghadapi pihak lawan. Satu poin kita boleh ambil di sini adalah kita hendaklah bergantung harap kepada Allah, terutamanya dalam masa-masa yang sukar. Bukanlah bererti pada masa senang kita lupakan Allah. Tak. Dua-dua keadaan ni, apatah lagi kalau kita senang, kita macam ni kata, kita senang kita ingat Allah, kita susah lagilah kita ingat Allah Ta'ala. Jadi Nabi tanya, siapa yang bacakan puisi tu? Kemudian mereka pun jawab, Amir bin Al-Aqwa. Tadi Salamah kan? Ni Amir bin Al-Aqwa. Adik-beradik lah. Dan Nabi kata, semoga Allah merahmatinya. Tadi yang wiranya adalah Salamah bin Al-Aqwa. Yang bacakan puisi itu adalah Amir bin Al-Aqwa. Kemudian Nabi tanya siapa yang baca puisi tadi tu, mereka kata Amir bin Al-Aqwa. Kemudian Nabi pun kata semoga Allah merahmatinya. Satu keadaan, ada seorang daripada orang Islam ni, dia kata dekat Nabi, wahai Nabi Allah, dia wajib dapat syurga, dan kami harap Tuan hamba ataupun baginda ni dapat lewatkan sedikit doamu. Satu masa bila kita baca, kenapa sahabat yang lain ni minta Nabi tangguhkan doa dia? Kenapa tak cepat-cepat Amir ni dapat syurga kan? Jadi orang Islam tahu, kalau Nabi doakan untuk seseorang, bermaksud dia itu akan syahid tak lama lepas tu. Sedangkan sahabat yang minta Nabi tangguhkan doa ketika tu, diteruskanlah kata, dia kata apa? Sebab kami nak bersahabat dengan Amir ni lebih lama lagi. Dapat tak poin dia? Sahabat tahu kalau Nabi doakan seseorang, bermaksud dia akan syahid tak lama lepas tu, dia akan terus dapat syurga lah kan. Tapi seorang sahabat ni, bila dengar Nabi doakan untuk Amir, dia minta kepada Nabi, moga-moga Nabi ni lewatkan doa tu. Sebab apa? Sebab dia nak bersahabat dengan Amir ni lebih lama. Amir ni menghiburkan, puisi-puisi dia bila kita dengar pun sedap. Nampak tak? So bila kita baca, ya Allah, sedihlah ayat ni kan. Jadi dikatakan Amir bin Al-Aqwa meninggal dunia dalam perang Khaybar tak lama lepas tu. Okey, jadi dan dalam perjalanan tu juga tentera Islam ni mereka tiba ataupun singgah di satu tempat dan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan Nabi cakaplah, rendahkan suara kamu. Maksudnya tak perlu nak berteriak-teriak bila kita berdoa. Kamu tak memohon kepada orang yang pekak, kamu tak mohon daripada yang pekak, dan kamu juga tak memohon daripada sesuatu yang tak bersama kamu. Maksudnya
kita mohon dengan Allah ni dekat dengan kita. Jadi tak perlu pun kita nak berteriak-teriak, rendahkan suara. Dalam arti kata cukup kita baca doa pelan-pelan pun tak apa, tak mesti kita jerit-jerit. Kamu memohon doa daripada yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi nak katanya cukup kita doa tu dengan suara yang perlahan ataupun dengan suara yang rendah. Dan bila tiba di satu tempat bernama As-Sahbah, Nabi pun solat asar, dan dari situlah Nabi minta untuk diberikan bekalan makanan. Nabi minta daripada penduduk Sahbah ni untuk bagi sedikit bantuan bekalan makanan, dan mereka pun bagi gandum. Kemudian mereka pun menikmatinya. Bila tiba waktu maghrib, Nabi berkumur-kumur dan orang Islam pun berkumur-kumur. Kemudian Nabi solat tanpa berwuduk. Nabi solat Isyak tanpa berwuduk. Dikarenakan apa? Kerana dalam situasi peperangan ada kepayahan untuk kita mendapatkan sumber air, maka dibolehkan solat tanpa wuduk bila keadaan mendesak seperti peperangan. Okey, kemudian kita tengok lagi orang Islam tidur pada malam terakhir sebelum mereka mulakan perang pada esok harinya. Ini sehari sebelum perang lah. Mereka duduk di kawasan berdekatan dengan Khaybar dalam keadaan orang Yahudi tak sedar pun mereka dah berada di situ. Kemudian kebiasaannya lah, Nabi bila nak serang musuh pada satu hari, malam tersebut Nabi tak akan serang. Nabi akan tunggu sampai waktu subuh, Nabi solat, kemudian baru Nabi akan mulakan serangan tersebut. Nak menunjukkan kepada kita bahasanya Nabi pilih masa jugalah untuk berperang. Dan kalau kita tengok di sini, Nabi akan pilih waktu yang bukan waktu solat. Ingat lagi tak, sebelum ni kita ada cerita dalam satu peperangan, perang tu berlaku pada waktu asar, dan Nabi marah, ataupun Nabi tak sukalah perang berlaku waktu tersebut, sebab perang itu menyebabkan Nabi lalai ataupun Nabi tak dapat kerjakan solat. Kan ada kan sebelum ni. Jadi kalau kita tengok dalam perang Khaybar ni, Nabi pilih waktu bukan waktu Isyak, bukan waktu subuh, sebab waktu ni waktu untuk Nabi kerjakan solat fardu. Jadi bila dah habis waktu subuh, barulah Nabi bergerak untuk ke tempat peperangan tersebut. Okey, jadi satu masa tentera Islam pun dah bersiap untuk menggempur pihak lawan. Kebiasaannya apa yang berlaku adalah mereka akan one by one, panglima lawan dengan panglima. Kemudian bila panglima dah kalah, barulah tentera yang kecil-kecil ni akan lawan dengan tentera yang lain. Okey, jadi satu masa sebelum berlaku peperangan tu, Nabi pilih satu tempat untuk tenteranya bertapak, dan ada sahabat bernama Al-Hubab bin Al-Munzir tanyalah kepada Nabi, adakah ini wahyu Allah ataupun sekadar semata-mata strategi perang? Dan Nabi pun katalah, ini adalah pendapatku ataupun ini adalah strategiku, bukan wahyu. Dan Hubab bin Munzir ni pun dia bagi cadangan kepada Nabi, wahai utusan Allah, sesungguhnya tempat ni terlalu dekat dengan kubu dan juga benteng lawan. Di satu kawasan namanya An-Natah ni kan. Jadi Munzir Hubab kata tak sesuai lah. Sebab apa? Kalau dekat sangat mereka boleh tengok kita buat apa, kan? Dan kebanyakan tentera Khaybar dah berada dalamnya. Mereka tahu keadaan kita, tapi kita pula tak tahu keadaan mereka, sebab mereka berada di kubu pertahanan, sedangkan kita hanya berada di tapak untuk kita duduk saja. Dan Hubab kata lagi, anak panah mereka akan sampai kepada kita, sedangkan anak panah kita tak akan sampai kepada mereka. Sebab ada kawasan tu, kubu pertahanan Khaybar ataupun pihak lawan, mereka berada di kawasan yang tinggi. Jadi senanglah musuh nak serang kita, kita pula tak boleh nak serang mereka. Bijaklah Hubab ni kan. Dan juga kita tak selamat daripada serangan mengejut mereka. Kemudian kawasan ini juga ada pokok kurma dan buminya tak sesuai untuk kita duduk, tak sesuai dihuni oleh sesiapa. Kalaulah boleh kita pilih tempat lain, ataupun kalau boleh kita bebas daripada kelemahan ni, maka kita carilah tempat yang lebih sesuai. Dan Nabi pun kata, pendapat kamu ni baik,
Kemudian Nabi pun berpindah ke tempat lain. Dan kita nampaklah sisi Nabi sebagai ketua, Nabi menerima pendapat daripada orang bawahan, kan? Tak macam ada setengah pemimpin ni, dia rasa dia ketua, apa yang dia cakap semua betul. Tapi Nabi mempertimbangkan, jika ada cadangan yang baik daripada sahabat, itulah yang Nabi akan terima. Okay. Dan satu masa mereka pun tiba di satu kawasan yang bersesuaian. Tentera Islam pun berhenti di situ. Dan Nabi pun berdoa, wahai Allah Tuhan kami, Tuhan langit yang 7 dan apa saja yang menaungi kami. Kemudian di sinilah Nabi meminta kepada Allah SWT supaya dipelihara daripada sebarang bentuk kejahatan. Dan mereka pun mara dengan nama Allah Ta'ala. Baik, kemudian tibalah hari yang dinantikan, iaitu hari peperangan Khaybar tercetus. Di sini peperangan Khaybar ini berlaku dalam dua fasa, kerana kubu pertahanan lawan tu ada dua macam. Di situ kalau kita lihat, Khaybar terbahagi kepada dua kawasan pertahanan, 1757. Ada dua kawasan. Satu terbahagi lagi kepada 5 kubu dan satu lagi terbahagi kepada 2. Okey, dipendekkan cerita, untuk bahagian ataupun untuk satu kawasan yang pertama ni, Nabi pilih seorang siapa yang akan membawa panji. Macam yang kita ceritakan sebelum ni, dalam peperangan pembawa panji sangat penting, sebab mereka ni lah yang akan tunjuk laluan kepada askar Islam, kita nak ke mana ni. Betul. Dan juga kalau panji jatuh, itu akan membawa kepada jatuhnya moral ataupun motivasi orang Islam. Jadi kita nampaklah pembawa panji ni mesti orang yang berani, mesti orang yang dapat terkehadapan membawa laluan orang Islam. Maka dalam perang Khaybar untuk bahagian pertama ni, Nabi pilih Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi sahabat yang lain kata, wahai utusan Allah, Ali ni dia mengadu mata dia sakit. Kemudian Nabi kata, tak apa, bawa dia kepadaku. Dan Sayyidina Ali pun dibawakan ke hadapan Nabi. Nabi pun ludah kedua-dua mata Sayyidina Ali dan juga berdoa. Lantas lepas daripada itu, terus mata Sayyidina Ali ni terus sembuh, seolah-olah tak pernah sakit pun. Ini menunjukkan kelebihan yang ada pada Nabi. Bila Nabi letak sesuatu air liur, bila Nabi ludah, maka itu akan boleh menyembuhkan. Kelebihan ni tak ada pada orang biasa seperti kita. Jangan tiba-tiba kita ludah kawan kita kan, kita kata semoga kau baik. Kita tak ada kelebihan tu macam Nabi. Kan? Okey. Jadi Nabi pun serahkan panji perang tu kepada Ali. Kemudian Sayyidina Ali tanya kepada Nabi, wahai utusan Allah, adakah aku akan memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Maksudnya, adakah kita kena lawan sebagaimana kita sakit? So kita pun kena pastikan musuh kita tu pun sakit seperti kita. Dan Nabi kata macam ni, laksanakanlah misi kamu dengan tenang. Nampak tak? Nabi tenangkan sahabat dalam peperangan, walaupun waktu tu ialah bila perang, situasi dia sangat mendebarkan, sangat kita kata mencemaskan. Tapi Nabi bagi sahabat ni supaya tenang-tenang saja. Seronok kan bila kita dapat semacam motivasi daripada kawan dalam keadaan kita ni takut waktu tu. Jadi itu peranan Nabi kepada sahabat dalam peperangan. Sahabat akan ditenangkan oleh baginda. Okey, kemudian Nabi kata lagi, demi Allah, kalau Allah bagi petunjuk kepada kamu melalui usaha kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berusaha dan di sebalik usaha kita tu kita berdoa, Allah bagi kita petunjuk, itu sangat-sangat bagus. Sangat-sangat baguslah. Berbanding kalau satu keadaan kita cuba berusaha, kita tak minta daripada Allah, Allah tak bagi kita petunjuk. Jadi nak katanya usaha kita mesti diiringi dengan doa juga. Okey, jadi
Alhasil dikatakan di sini untuk bahagian pertama tadi, kubu pihak lawan yang terbahagi kepada 5 tadi tu dapat ditawan. Dikatakan di sini ditawan melalui usaha berlakunya pertentangan ataupun adalah perlawanan antara dua pihak tu kan. Manakala untuk kubu yang kedua, bahagian yang kedua, dikatakan di situ tidak berlaku peperangan, musuh hanya menyerah diri sahaja. Sedangkan waktu tu dekat situ lagi ramai orang. Nak katanya yang saya faham lah, kalau kita lihat dalam peperangan biasanya orang akan fokus kepada tempat-tempat tertentu, dan dikatakan tempat-tempat tertentu ataupun hotspot ni lah yang biasanya akan berlaku pertentangan. Jadi orang pun tak ambil kisah pot satu lagi. Jadi apa yang berlaku dalam perang Khaybar, hotspot 5 kubu tadi tu mereka jadikan sebagai fokus, lalu mereka pun lawan dengan musuh. Kemudian yang tak menjadi hotspot satu lagi ni, mereka cuma sekadar menyerah diri saja dan tak ada perang yang berlaku. Baik, sebagai penghujung dikatakan ada sebanyak 5 kubu tadi tu dan dicampur dengan 3 ada 8 kubu. Maka 8-8 ni telah berjaya digempur ataupun berjaya ditawan oleh orang Islam. Dan di sinilah kita nampak Sayyidina Ali bin Abi Talib bergerak bersama orang Islam untuk menawan kubu-kubu tadi itu. Lalu kalau kita tengok di sini, kalau puan-puan perhatikan muka surat 761 sampai muka surat 764, tu diceritakanlah satu demi satu apa yang berlaku di setiap kubu tersebut ataupun checkpoint tadi tu. So saya skip boleh ya, sebab kita nak tengok penghujung Khaybar ni apa yang berlaku. Dan juga tadi daripada siri pertempuran tadi, ada yang siri perlawanan antara orang Islam dan juga orang Yahudi Khaybar, ada yang berlaku pertempuran iaitu peperangan dan ada yang berlaku secara rundingan. Baik, alhasil di sini di penghujung ada 2 orang anak Abi Al-Huqaiq dibunuh sebab mereka langgar perjanjian. Baik, perjanjiannya apa? Perjanjiannya tadi kan kita disebut 3 kubu yang terakhir tadi tu mereka berunding. Okey, Nabi kata apa? Boleh kamu menyerah diri, tidak berlaku pembunuhan, tapi kamu keluar ni dalam keadaan kamu tak bawa satu apa pun harta kamu. Kan tadi kita ada 2 bahagian kubu kan. Kubu yang pertama ada 5 dan ini berlaku pertentangan antara orang Islam dan juga Yahudi Khaybar serta sekutunya. Bahagian kubu yang kedua ada 3 dan 3 kubu ni tidak berlaku pertentangan. Mereka menyerah diri dan berlakunya rundingan antara Yahudi dengan Nabi. Okey, untuk bahagian kedua kubu ni melalui rundingan mereka adakan perjanjian dengan Nabi, iaitu Nabi kata tak apa, tidak berlaku pembunuhan, tapi kamu mesti keluar daripada sini tak membawa satu apa harta pun. Jadi itu perjanjiannya. Tapi apa yang berlaku, Yahudi Khaybar ni ada antara mereka yang langgar perjanjian tu dengan cara keluar daripada kawasan tersebut tapi dia bawa harta. Dia sembunyi-sembunyi bawa keluar harta. Antara yang melanggar perjanjian ni adalah 2 orang anak Abi Huqaiq, termasuklah Kinanah suami kepada Safiyah tadi tu. Macam kita nampak di sini ada sisi ketamakan lah kan. Dah kata jangan keluar bawa harta, dia still nak bawa harta juga. Tak cukup setakat tu, mereka ni juga ada sembunyikan harta di satu tempat. Jadi orang Islam tahu mereka ada sembunyikan, dan bila orang Islam minta kepada orang Yahudi ni bagi tahu kat mana engkau sembunyikan harta engkau ni. Kami dah bagi tahu tak boleh keluar bawa harta, tapi engkau mesti sembunyikan. Maka pada mulanya mereka ni tak nak bagi tahu. Tapi lama-lama pun dibongkarkan tempat persembunyian harta tersebut. Jadi bila dah tahu mereka langgar perjanjian tu,
Maka apa yang berlaku? Maka mereka pun dibunuhlah dua orang anak Abi Huqaiq ni, iaitu Kinanah tadi itu. Dan muka surat 767, bila anak Abi Al-Huqaiq ni dibunuh, maka Kinanah ni apa yang berlaku? Isterinya tu ditawan. Isterinya tadi itulah Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang waktu tu sebenarnya dikatakan baru sahaja berkahwin dengan Kinanah. Dikatakan di sini mereka baru menjalani malam pertama mereka, tapi dengan sebab suami dia langgar perjanjian, maka Safiyah itu pun ditawan. Okey, kita tengok pula surat 768. Ni saya nak cerita yang agak penting juga tentang perang Khaybar. Bila perang Khaybar dimenangi oleh orang Islam, maka ladang-ladang Khaybar itu diambil. Cuma di sini berlaku rundingan antara penduduk asal Khaybar dengan orang Islam. Apa yang berlaku adalah pada asalnya Nabi nak usir ataupun Nabi nak halau orang Yahudi daripada Khaybar. Sebab apa? Sebab mereka dah kalah. Dan juga sebagai caralah supaya Nabi nak tundukkan orang Yahudi ni. Lalu satu masa penduduk Khaybar ni mereka kata, wahai Muhammad, biarkan kami duduk di sini dan usahakan tanah ni. Kami lebih tahu selok-belok tempat ni berbanding kamu. Jadi waktu tu Nabi pun berfikir-fikir, memang betul lah Nabi tak bawa sekali orang suruhan untuk uruskan tanah di sana ataupun untuk usahakan tanah di sana. Maka Nabi pun setuju separuh daripada tanah Khaybar tu orang Islam ambil bersyarat, dan separuh lagi tu diambil oleh penduduk Khaybar, tetapi hasilnya itu mesti diberikan kepada Nabi. Maksudnya apa? Diorang mesti boleh duduk situ, tapi hasil tanah tu kena bagi dekat orang Islam. Sebagai balasanlah mereka tak keluar daripada situ, mereka tak dihalau, mereka boleh duduk, tapi ada syaratnya, hasil kena bagi dekat orang Islam. Okey, kalau kita nak tahu lagi, Khaybar ni dia ada tanah yang sangat-sangat besar. Kita tengok macam mana Nabi bahagikan, dan sekali lagi kita nampak sisi bijaksana Nabi ada pada situasi ni. Pada asalnya Nabi bahagikan Khaybar ni kepada 36 bahagian, dan setiap 36 bahagian ni lagi Nabi pecahkan kepada 100. 36 Nabi pecahkan kepada 100. Maka kalau kita tengok di sini ada 3,600 bahagian tanah. Banyak tak? Banyak. Dan kalau kita tengok daripada 3,600 ni, orang Islam dapat separuh. Betul, sebab tadi kan Nabi berjanji dengan penduduk Khaybar, separuh orang tanah tu orang Islam ambil, separuh lagi dikekalkan pemilikannya kepada penduduk Khaybar. Jadi 1,800 tu orang Islam ambil, 1,800 lagi tu penduduk Khaybar ambil, tapi hasilnya kena bagi dekat orang Islam. Jadi daripada 1,800 bahagian tadi tu dibahagikan kepada 1,400 orang Islam yang join dalam perang Khaybar ni. Dikatakan Nabi dapat satu bahagian sama dengan orang Islam yang lain. Kalau kita tengok 1,400 kan, sedangkan ada 1,800 bahagian, ada lagi baki 400. Okey, jadi mana lagi pergi 400 ni? Dan dalam perang Khaybar ni Nabi bawa 200 kuda perang. Lalu apa yang Nabi buat? 400 bahagian tadi tu Nabi buat jadi bahagian untuk kuda tu. Maksudnya tempat untuk kuda ni di tempat makan ataupun tempat dia duduk lah, kandang kuda. Betul. Jadi untuk 200 kuda yang dibawa tadi tu, setiap satu kuda dapat 2 bahagian. Kuda dapat, betul. Nak katanya apa? Kalau kita tengok dalam kita meneruskan kehidupan kita, haiwan yang kita tunggang ataupun yang kita jadikan sebagai gembalaan kita pun kita kena jaga elok-elok.
dengan cara kita bagi tempat makan dan juga tempat dia duduk. Nampak tak? Nabi rahmatan lil alamin tu bukan hanya untuk manusia sahaja, tapi termasuklah juga untuk haiwan, kan? Saya bila baca ni kan, Masya Allah lah, Nabi ni bila fikir memang menyeluruh lah, kan? Fikir tentang semua pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Dan lagi cerita ni dikatakan ada direkodkan oleh Al-Bukhari melalui hadis Sayyidina Ibnu Umar. Dan inilah poin-poin yang saya sebutkan tadi, buku 178 yang bawah sekali. Aisyah pula berkata, apabila Khaybar dibuka, kami berkata, sekarang kita kenyang dengan buah kurma. Dan tak cukup setakat tu, kan tadi kan kita tahu bahawasanya orang Muhajirin bila mereka datang ke Madinah, mereka ni datang sehelai sepinggang. Orang Ansar yang bantu mereka. Lantas daripada perang Khaybar ni, orang Muhajirin mampu untuk bayar balik hutang mereka kepada orang Ansar. Jadi itu satu kelebihan perang Khaybar. Orang Muhajirin mampu balas jasa orang Ansar, dan di sinilah hubungan mereka makin erat. Yang terakhir untuk pagi ini, kalau kita cerita sebelum ni ada setengah sahabat yang dihantar sebagai duta untuk dakwahkan pemimpin-pemimpin negara lain, termasuklah Ja'far bin Abi Talib yang dihantar kepada Najasyi. Jadi waktu perang Khaybar ni Ja'far tak ada dekat Khaybar, dia ada dekat Habsyah. Dan satu masa Raja Najasyi ni pun hantar pulang Ja'far dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka waktu tu Ja'far pun datanglah jumpa Nabi. Dan Nabi kata, aku tak tahu mana satu yang lebih gembira, sama ada hasil daripada perang Khaybar ni ataupun kedatangan ataupun baliknya Ja'far ke sisi pangkuan sahabat yang lain. Jadi Nabi sangat, kita kata sangat mengalu-alukanlah kedatangan Ja'far selepas daripada membawakan dakwah Islam kepada Najasyi tadi tu. Dan tak cukup setakat tu, dikatakanlah bila dapat tahu tentang kita panggil apa, kalau pergi pemergian, kalau balik kepulangan. Bila Nabi dapat tahu kepulangan Ja'far ni, dikatakan juga sahabat yang tidak turut serta pun turut mendapat bahagian mereka daripada perang Khaybar ni. Kalaulah bukan tanah, daripada harta yang lain lah. Sebab nak kata terlalu banyak harta rampasan perang daripada perang Khaybar ni. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Ja'far bin Abi Talib. Dan akhirnya cerita tadi tentang Safiyah, Nabi pun mengahwini Safiyah. Tapi sebelum Nabi kahwin dengan Safiyah, dikatakan Safiyah tadi tu kan adalah hamba tawanan. Betul? Safiyah ni adalah hamba tawanan. Dan bila tawanan-tawanan perang Khaybar ni dikumpulkan, Dihya bin Khalifah dijumpa dengan Nabi. Wahai Nabi, bagilah ke aku hamba perempuan daripada tawanan tu. Nabi kata dekat Dihya ni salah seorang sahabat yang jadi duta. Kan sebelum ni kita ada cerita, ada lebih kurang 7 ataupun 8 misi Nabi menghantar sahabat sebagai duta ke negara-negara lain. Dihya ni salah seorangnya. Jadi bila Dihya ni balik, dia kata kat Nabi, bagilah aku salah seorang tawanan perempuan. Nabi kata dekat Dihya, pergilah kau pilihlah siapa-siapa yang kau nak. Dan Dihya pun dia ambil Safiyah. Kemudian sahabat yang lain bila tahu Dihya ni ambil Safiyah sebagai tawanan perang, sahabat yang lain datang jumpa Nabi. Wahai Nabi, adakah engkau biarkan Safiyah ni menjadi hamba perempuan untuk Dihya ni? Kemudian Nabi kata, ya. Kemudian bila Nabi diajukan oleh sahabat tentang tadi, yang Safiyah ni adalah isteri kepada Kinana, anak kepada Huyai bin Akhtab, anak kepada pemimpin Yahudi, maka Nabi minta supaya Safiyah ni dibawakan kepadanya. Dan Nabi tengok, kemudian Nabi kata dekat Dihya, engkau ambillah tawanan yang lain. Maka Dihya pun ambil tawanan yang lain, lalu Nabi pun kahwin dengan Safiyah.
sedikit sebanyak kalau kita tengok ada sebab lah kenapa Nabi pilih Safiyah ni. Salah satunya adalah dengan sebab kedudukan Safiyah tu sendiri. Maka Nabi nampak di sini ada sebab yang penting. Bila Nabi kahwin dengan Safiyah, maka lebih mudahlah untuk Islam tu disampaikan kepada orang Yahudi ataupun untuk orang yang lain. Dan di penghujung tu, sebelum saya tutup, waktu Nabi kahwin dengan Safiyah, pada awal-awal perkahwinan tu, Nabi nampak ada kesan tamparan dekat muka Safiyah. Nabi tanyalah, kenapa tu kan, ataupun apa sebab ada tamparan pada wajahmu tu. Dan Safiyah kata, sebelum kamu datang, ni Safiyah kata dekat Nabi, sebelum kamu datang, aku beritahulah kepada Kinanah suamiku tentang kedatangan engkau. Kemudian bila Safiyah cerita tentang Nabi, dikatakan lagi, wahai utusan Allah, aku melihat sebelum kedatangan kamu ke tempat kami, seolah-olah bulan hilang daripada tempatnya dan jatuh ke ribaku. Demi Allah, aku tak tahu menahu tentang kamu sebelum ni. Aku cerita hal ini, lantas suamiku itu tampak aku. Kan, yang saya nampak lah bila Safiyah kata seolah-olah bulan hilang daripada tempat dan jatuh ke ribaku. Ayat tu lah yang menyebabkan suami dia marah. Dia konteks cerita ni macam mana jatuh ke riba ni? Bulan jatuh ke riba. Dia kan masa satu benda, kalau bulan jatuh ke riba, kalau dalam rezeki rezeki yang tak disangka-sangka yang besar. Oh, yang saya faham lah ya. Kan Safiyah tahu Nabi nak datang. Tiba-tiba dia kata ada something yang baik ni. Dengan kedatangan Nabi, ataupun Nabi ni seseorang yang baik lah, betul ke? Kemudian Kinanah tahu, ditampaknya Safiyah pada malam pertama mereka tu. Jadi sebab itulah dia kata ada tamparan dia tu. Itu sajalah cerita tentang Nabi mengahwini Safiyah. Okay, akan datanglah baru kita paparkan video yang berbaki tentang cerita perang Khaybar ni. Boleh ke? Sebagai kesimpulan daripada perang Khaybar, kita dapati antara yang saya dapat, mungkin puan-puan boleh kongsi dapatan daripada cerita hari ini, Nabi senantiasa ada sisi kebijaksanaan dalam apa yang Nabi buat. Kan? Yang kedua, kalau kita lihat setiap satu perjalanan kepayahan orang Islam ini pasti di penghujungnya akan ada kemenangan ataupun akan ada kesenangan yang Allah janjikan. Misalnya perang Khaybar, tadi kita ada cerita waktu ataupun cuaca pada ketika itu tak elok, tak bagus. Tapi walaupun cuacanya tidak elok, buruk, tapi orang Islam tetap kental berhadapan dengan lawan, maka di akhirnya Allah pun bagi ganjaran yang sangat banyak, iaitu ladang-ladang di Khaybar itu sendiri. Lagi apa? Ada siapa tak yang nak kongsi apa pengajaran yang kita dapat daripada perang Khaybar ni? Rasulullah yang suka memuji para sahabat kan, yang waktu dia menang, dua orang sahabat tu yang menang lawan perang kecil sebelum Khaybar. Kata kalau penunggang kuda yang bagus, terbaik kan. Pun saya rasa seorang ketua tu dia tidak boleh lekang lah daripada memuji kehebatan ataupun kelebihan orang bawah dia. Sebab itu memberi semangat kepada orang yang bekerja bersama. Betul, menarik. Kan motivasi saling menguatkan sesama kita. Walaupun orang atasan tu dia orang atasan, tapi lagilah diperlukan kata-kata semangat daripada orang atasan tu. Lagi ada siapa nak share tak? Okay, kalau tak ada, minggu depan baru kita akan teruskan hal yang berkaitan dengan operasi ketenteraan yang lain. Dan kalau bolehlah kita akan pendekkan. Lalu, pernah dengar tentang Perang Mu'tah? Perang Mu'tah pun menarik juga. So kita akan cerita tentang Perang Mu'tah pada bulan hadapan. Kemudian baru seterusnya kita masuk
Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Satu momen yang sangat-sangat signifikan dalam sejarah empayar Islam. Okey, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik